Untuk korang yang tak berapa nak faham lagi tentang permainan kad lolos ni, korang scan je QR code kat belakang kotak kad lolos tu. Dan korang boleh tanya apa je soalan korang nak tanya kat situ. Dan by the way, aku ada pengumuman sikit pasal buku komik dan segala merchandise aku kat ujung video ni. Untuk korang yang belum dapatkan lagi, korang kena stay tune. Abang ni One Animation eh? Ya, betul dek. Tak kelakar pun. Oh, abang kalau nak kelakar kena cari mood dulu dek. Carilah mood, saya tunggu. Security! Hari ni aku nak cerita pasal event. Lagi sekali, korang nak tahu tak? Sejak kebelakangan aku buat event ni, soalan yang aku selalu dapat bila jumpa korang adalah, Bang, nanti buatlah cerita pasal PBKL ni. siapa yang bercakap tu? Tapi kebiasaannya aku akan terang elok-elok lah ke orang yang tanya soalan macam ni. Tengok kalau ada benda menarik jadi. So, sebab itulah terjadinya video kali ni. Sebab untuk persiapan PBKL ni, aku ada sewa satu rumah ekstra sebab rumah yang Sumi sewakan untuk kita orang semua tu dia agak sempit sikit. Tapi rumah yang aku sewa tu untuk satu malam je sebenarnya. Sebab untuk satu malam tu ada pekerja tambahan yang membuatkan rumah kita orang tu jadi lagi sempit. Jadi malam aku nak pergi check in dengan pekerja tambahan aku tu. Tuan rumah tu ada bagi arahan lah macam mana nak ambil kunci dari kotak kunci dan sebagainya. So kita orang pun ikut lah. Lepas tu masa kita orang sedang masuk ke dalam kondo kita orang tu, alangkah kagumnya kita orang dengan view balkoni dia. Daripada view balkoni dia tu, kita orang boleh tengok 3 menara tertinggi kat Malaysia terpacak kat depan mata kita orang. Kita orang ni jarang lah jumpa balkoni lawa macam ni. Biasa balkoni kita orang jumpa jenis balkoni orang buat settle masalah putus cinta tu je. Dan kat rumah tu ada 3 bilik. Alhamdulillah, kita orang pun try buka satu-satu bilik. Tapi malangnya satu bilik je yang boleh terbuka. Tapi tak apalah, masalah tu kita ketepikan dulu. Benda boleh settle dengan tuan rumah, nanti kita layan view balkoni dulu. So kita orang letak barang dekat bilik yang boleh buka tu dulu. Lepas tu kita orang ronda-ronda tengok rumah tu. Cuma rumah tu masa tu selek sikit lah. Owner dia tak datang bersihkan. Ada kuali dengan minyak dekat atas dapur. Lepas tu ada bekas abu rokok dekat luar balkoni tu. Tapi tak apalah. Mungkin owner tu fikir macam, hey, aku dah bagi kau view ke LCC. Setakat abu rokok ni apalah sangat. Bersyukur sikit Lepas tu salah seorang pekerja ekstra aku tu pergi sambung usaha nak buka pintu bilik yang lagi 2 tu. Dan akhirnya secara tiba-tiba, tak tahu macam mana dia buat, pintu tu tiba-tiba terbuka. Dan dia nampak dalam bilik tu ada manusia yang duduk kat dalam gelap berbaring main phone. Dia terkejut dan dia terus tutup pintu dan sampaikan cerita tu kat aku yang dalam rumah kita orang duduk tu ada orang lain. Aku cuba untuk connectkan apa yang dia cerita tu dengan keadaan rumah tu. Dan bila fikir balik, patutlah kat luar rumah tadi ada 3 kotak kunci. 3 kotak kunci tu untuk setiap bilik, untuk setiap 3 tetamu yang berbeza. Patutlah ada kuali dengan abu rokok yang tak dibersihkan. Sebab ada orang baru lepas masak dengan isap rokok. Sebab kita orang berkongsi rumah dengan orang lain. Foreigner pula tu. So lepas dapat tahu benda tu, kita orang duduk berkampung je dalam bilik. Memang tak lepak luar dah, senang cerita. Dan lepas tu esok kita orang tak duduk dah kat rumah tu. Kita orang sumbat je ramai-ramai kat rumah lagi satu tu. Sebelum event, aku pening tahu macam mana nak cari makanan untuk kru-kru aku ni. So nak pendek cerita, aku terjumpalah satu gerai ni dekat luar PBKL tu. Dia jual nasi lemak pada waktu pagi dan ayam gepuk waktu tengah hari. Aku sempatlah sembang dengan makcik tu. Makcik tu cakap dia meniaga under organizer PBKL. So makcik tu akan ada sepanjang 10 hari PBKL tu lah. So hari pertama tu aku terus deal dengan makcik tu. Sepanjang 10 hari PBKL, aku nak beli banyak-banyak terus untuk makan tengah hari kru-kru aku. Nak dijadikan cerita, hari pertama aku WhatsApp, tak reply. Hari kedua aku WhatsApp, tak balas. So aku pergi sendiri kat gerai tu. Lepas aku tengok, gerai tu dah jual nasi biryani pula dah. Banyak betul lauk makcik ni. Tapi ikut suka makcik tu lah kan. Cuma penjualnya pun dah bertukar orang lain dah. So nak dipendekkan cerita, lepas beberapa hari aku baru dapat tahu yang kedai makcik tu kena serbu dengan penguat kuasa sebab meniaga tak ada permit. So makcik tu kena halau sebab sebenarnya tapak yang makcik tu jual tu tapak orang yang jual nasi biryani tu. Aku bukan nak beli kat tim aku sangat pun. Aku nak makan ayam gepuk je sebenarnya. Tapi undang-undang tetap undang-undang. So ada satu kali ni plushies aku hampir sold out tau. Tinggal seketul je lagi. Dan kebetulan masa tu ada seorang brother ni tengah pegang plushies last tu. Lepas tu duk fikir, nak beli ke tak nak beli ke tak So aku pun cakap lah kat dia, bang, plushies yang abang pegang tu
plushies last dah tu. Setakat ni, plushies tu hanya available kat event je bang. Mungkin tak jual online. Lepas tu aku berjaya dan brother tu pun terracun dan dia beli plushies yang last tu. And then kita orang semua bersorak keriangan sebab akhirnya selepas 7 hari, plushies kita orang sold out. Lepas tu datang satu family kat belakang brother ni pula. Dan ada budak kecil dalam family tu. Dan dia nak plushies dakwan tu juga. So aku pun terpaksalah cakap dekat family tu yang brother ni dah beli dah plushies tak akhir tadi. Apa-apa belasah dia. Lepas tu aku perasan budak kecil tu dah start nangis dah. Kita orang semua dah rasa bersalah dah. Sebab tadi bukan main bersorak depan budak kecil tu bila plushies habis. Tapi tak sangka benda tu juga jadi kesedihan buat orang lain. Aku adalah try pujuk dia sikit-sikit. Tapi aku ni tak pandai sangat nak pujuk budak. Sekarang makin sakit hati pula dia. So family tu pun beredarlah dari booth aku tu lepas buat beberapa pembelian tanpa plushies. Tapi malangnya budak tu masih lagi menangis. Aku memang tak boleh lah dengan budak-budak menangis ni. Dan lepas tu aku teringat yang aku pernah kemas-kemas dekat rak belakang dan macam ada ternampak satu plushies lagi yang tersembunyi kat belakang banner. So aku pun tengok balik dan betul, ada seketul lagi plushies. So apa lagi aku kejar family tu. Dan korang tahulah apa yang jadi lepas tu. Of course diorang patah balik dan beli plushies tu. So kepada brother yang beli plushies sebelum budak tu, minta maaf. Tapi kau bukan orang terakhir yang dapat plushies pada hari tu. Dan aku nak cakap kat engkau, sedap rapat plushies orang. Curi kebahagiaan orang. Tapi mu kena ingat. Hello guys. So pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang pernah datang ke event yang aku pernah buat for the past 1 tahun ni. Apatah lagi yang hadir dan beli merch-merch aku. Korang tak tahu betapa besarnya benda tu untuk One Animation melangkah lebih jauh lagi. Dan shout out kepada aku punya kru yang tolong aku selama ni. So kepada yang nak beli merch aku tapi tak dapat datang tu, tak apa. Sebab segala merch aku korang boleh pre-order kat link kat description kat bawah ni. Sabar dulu, tak habis cakap lagi. Dengar betul-betul merch aku ni aku akan hanya buka secara pre-order daripada 24 hari bulan 7 ni sampai 3 hari bulan 8 je. So pastikan korang buat pre-order pada tarikh ni sebab bila tutup je, korang mungkin tak akan dapat dah peluang untuk dapatkan merch-merch aku ni secara online. Kalau nak juga kena jumpa dekat next event. Macam gitu. Okay, bye.